Sebab mereka ni berjanji dengan kami dah lama dah. Sampai ada yang kata ada 30 kandang babi yang mana halal, yang mana haram pun tak tahu. Bila semalam kita pergi pantau di kawasan Ayak Kuning, kampung-kampung Melayu yang ada tu, sambil-sambil singgahlah minum kopi, kena teh, cawan dua. Jadi puak-puak orang tua-tua UMNO yang boleh dikatakan karat lah, kan. Lepas tu pemuda-pemuda, dia kata kali ni kami akan keluar undi, tapi kami bukan undi lagi lah orang-orang ni. Sebab mereka ni berjanji dengan kami dah lama dah. Sampai ada yang kata ada 30 kandang babi yang mana halal, yang mana haram pun tak tahu. Jadi benda ni lah yang masyarakat Melayu yang ada lebih daripada 57% orang Melayu kita di Ayak Kuning tu, mereka duk fikir benda ni. Mereka duk sokong sebelum ni, mereka kata okey, dijanjikan akan ambil tindakan. Tapi tak ada tindakan apa pun. Bila tak ada tindakan macam ni, orang Melayu pun rasa terkesima kot dah. Bahasa dah sesuai, terkesima tu. Kan? Kandang babi ni, dia satu benda yang tak sepatutnya pergi letak dekat tempat orang Melayu banyak. Tak sesuai lah. Lepas tu pencemaran dari segi ayak tu, orang kampung, orang kita dulu-dulu mengai puyuh, beda nak makan. Jadi bila ada laluan najis babi ni, orang geli kotor benda ni, kan. Dan mereka pun sebelum ni pun janji sakan lah. Jadi puak-puak yang lama-lama ni, mereka nak ajak muka UMNO untuk kali ni. Sebab mereka duk pergi dengar sangat apa-apa pun semua ni, sampai DAP nak buat satu analisis untuk gerakan politik di Ayak Kuning ni. Tak apa-apa, tak tahu nak cover apa pun mereka tak tahu. Kami duk minta isu pasal kandang-kandang babi ni, ada yang halal, ada yang haram. Walaupun halal dan haram itu tetap haram bagi kami orang Islam tu, sensitiviti mereka tu. Jadi benda ni tak dijaga sekian lama. Janji ni tak tahu daripada. Itulah hasil daripada perjalanan kita di bulan Ramadan ni. Kita pergi tengok, kita pergi pantau dulu apa jadi di Ayak Kuning ni sebenarnya, kan. Mereka duk buat keluar naratif lah, kubu keramat Barisan Nasional. Barisan Nasional memang kubu keramat dia. Tapi kalau dah orang UMNO tu, Akaumbi duk minta untuk selesaikan benda ni, tak mau nak dengar. Dia tak boleh jadi kubu keramat, silap-silap jadi nama tempat Tok Keramat lah. Tapi tak ada apa. Tok Karat. Puak-puak tu marah. Anak muda pun, mereka pun ambil cakna juga tentang masyarakat sekeliling mereka, keselesaan mereka, keprihatinan mereka, kan. Sebab apa? Mereka Melayu Islam, agama mereka Islam. Jadi benda lagu ni mereka pun perasan. Dan PMF pula tak ambil apa-apa tindakan. Duk cerita dalam TV pasal kuil. Benda tu senang, ada geran dengan tak ada geran settle lah. Di BKF pergi buat kerja, yang nak kena pergi besar isu tu buat apa? Ni yang rakyat duk minta sekian lama, janji-janji pilihan raya yang tidak pernah dinoktahkan. Duk bagi koma saja. Koma, lepas tu sambung pergi claim. Lepas tu claim kata kita dah buat yang dah melakukan manifesto dalam pilihan raya. Kepala atuk hang.